Ciri-ciri brain fog. Satu, susah fokus. Baca satu perenggan pun ulang banyak kali. Sebab tak masuk dalam kepala. Kedua, mudah lupa. Pernah tak jadi? Kat mana kita letak kunci padahal rasa macam baru 1 minit, 2 minit lepas kita letak. Pernah tak jadi? Fikiran jadi perlahan. Blur, rasa macam otak ni jadi lag. Cuma nak berfikir benda simple pun ambil masa. Yang keempat, sukar buat keputusan. Hal kecil pun rasa macam berat. Susah nak jumpa jalan penyelesaian ataupun bagaimana nak selesaikan. Okey, sebenarnya brain fog ni banyak berlaku bila otak kita ni tak cukup oksigen. Okay? Bila aliran oksigen ke otak terganggu, sel otak tak dapat tenaga yang cukup. Sebab apa? Sebab tu fikiran jadi perlahan dan kabur. Dekat sinilah saya nak kerjakan kepada anda, cendawan susu harimau ni berperanan. Ada kajian menunjukkan ia bantu untuk tingkatkan fungsi paru-paru, kurangkan keradangan dan lancarkan pengaliran oksigen dalam badan. Bila oksigen cukup, neuron otak boleh berhubung semula dengan lebih aktif dan fokus kita akan meningkat dan minda akan rasa lebih clear. Okay? Hasilnya, kita akan rasa lebih segar, tak cepat lupa dan boleh fokus semula tanpa rasa berat kepala. Kalau rasa kebelakangan ni anda dah selalu alami brain fog ni, mungkin inilah masanya untuk anda beri ruang kepada badan anda untuk bernafas semula kan. Anda boleh beri sokongan dengan nutrisi yang secukupnya kepada badan kita dengan bahan semula jadi. Jadi anda boleh ambil cendawan susu harimau yang bantu sistem pernafasan dan juga untuk keseimbangan minda kita. Okey, boleh cuba susu harimau ni kerana bila otak kita cukup oksigen, semuanya kembali jelas.